Assalamualaikum guys, Kaizen is back. Kaizen is here di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menyaksikan perlawanan di antara Kuala Lumpur City menentang dengan Selangor guys. So kita dah sampai dekat Stadium Kuala Lumpur. Jadi macam biasa, kau tengok peminat Selangor pun dah mula ramai ni. So kita jalan dulu, kita pergi ke depan. Aku minta maaf lah tak dapat nak tonjolkan diri aku sebab aku busy guys. Biasalah musim-musim nak raya ni kan, korang pun nak raya, aku pun nak raya juga. Okay, so kita jumpa dengan uncle ni dulu. Beli tiket macam biasa, kita duduk dekat home Kuala Lumpur guys. So bila dah sampai, aku dah lambat. And then kau tengok aku nak masuk ni pun dah berkumandang lagu negaraku Sampai Mati Kuala Lumpur guys. So welcome to the Klang Valley Derby guys. Perlawanan di antara Kuala Lumpur City menentang dengan Selangor FC. So kita tengok dekat sini, Ultracell pun dah kembali untuk menyaksikan perlawanan di antara Selangor menentang dengan Kuala Lumpur ni guys. Jadi kat sini bila diorang ada ni, meriah sikit lah suasana kat stadium. Kalau tak sunyi je guys. So player pun dah ready, Kuala Lumpur City dan juga player-player daripada Selangor guys. So tanpa melengahkan masa, jom kita mula tengok game. Faizal Halim guys. Ini pula antara yang diminati oleh peminat-peminat Kuala Lumpur, iaitu Safawi Rashid. So, let's go untuk perlawanan dimulakan. Jom kita tengok. Selangor dah serang guys daripada Hugo, tapi berjaya diselamatkan. Bersorak fan-fan Kuala Lumpur. Tu dia rembatan daripada Safawi, tapi sayang tepat dekat kalamullah lah guys. Jadi pada minit awal-awal ni, serangan daripada Faizal Halim berjaya mengecek 1, 2, 3. Dan berjaya menjaringkan gol daripada Faizal Halim. 1-0 pada minit ke-11 kalau tak silap aku. Jadi Selangor dah leading 1-0 guys. Satu serangan balas daripada Kuala Lumpur. Paulo Josue. Siapa tu? Baik kalamullah. Berjaya diselamatkan lagi sekali guys. Chico Moraes. Selamat lah guys. Selamat. Dah masuk tadi. Free kick daripada Paulo Josue. Ditanduk keluar oleh pertahanan Selangor guys. So guys, korang mana yang baru singgah dalam channel ni, tolong guys jap subscribe, like, comment and share Kaizen Swing Studio. Tolong guys bagi ramai-ramai sikit orang tahu channel aku ni. Tolong aku harapkan korang ni. Itu dia, KL datang lagi guys. Declan Lambert. Safawi Rashid. Alamak, sangkut pula. Antaran daripada Hugo mencari Faizal Halim. Chico Moraes. Baiklah keeper. Padu. Mantap keeper. Jadi separuh masa 1-0 guys, Selangor mendahului KL City. Free kick daripada KL City. Alamak, berjaya ditanduk keluar oleh Chico Moraes. Belum lagi. Itu dia. Safawi Rashid. Alamak, sangkut pula. Aduh. Corner kick daripada Faizal Halim. Safwan Barudin. Diarra gol. Halim. Ada protes daripada Selangor kan. Aku rasa macam tak ada foul tadi. Kita tengok ada check VAR tak? Okey, check VAR. Aku rasa gol lah sebab tak nampak macam ada apa-apa foul. Okey, so kita tengok apa keputusan referee. Ready. Gol! 2-0. Selangor mendahului KL City dekat Stadium Kuala Lumpur guys.
Okey, Trigo Moraes hantar ke dalam Hugo. Gol! Gol yang ketiga daripada Hugo. 3-0 Selangor mendahului KL dekat Stadium Kuala Lumpur, guys. 3-0. Boleh tak KL comeback ni, guys? Dah minit 70 lebih kurang ni. Aduh, Atras KL dah termenung dah tu, guys. Comeback. Come on. Itu dia. Gol. Reflect masuk dalam. 3-1. Mantap. Come on. Ada masa lagi. Come on, guys. Bukan main happy lagi abang ni. Mantap. 3-1. Ada peluang lagi, guys. Sabar. Baru minit 73 ni. Dalam second half ni dah 3 biji gol ni. Okey, kita tengok macam mana lepas ni. Okey, jumlah kehadiran 3,485, guys. Itu dia Faizal Alim, 1 lawan 1. Hantaran kepada Trigo Moraes. Rematan diselamatkan oleh penjaga gol daripada Kuala Lumpur. Counter attack Safawi. Gol! Apa hal pula ni? Aduh, aku macam-macam drama pula game ni. Gol tak gol ni? Fan-fan KL kembali Rio, guys, dekat stadium, guys. Mantap lah. So kita tengok gol ni dikira ataupun tak. Aku rasa macam tak ada apa-apa isu ni. Sekejap kita tengok dulu ada checking VAR tak. Okey, guys, check VAR macam biasa. Kita tengok apa keputusannya. Okey, referee dah datang macam biasa. 1, 2, gol! 3-2. Berbaki dalam masa berapa minit lagi ni? Tak silap aku lebih kurang 5 minit lagi ni. Kita tengok ada harapan tak ada untuk KL comeback mendapatkan keputusan seri 3 sama, guys. So gol dijaringkan oleh Safawi Rashid, guys. Come on. Tu dia, satu rematan diselamatkan oleh Kalamullah. Okey, tiupan whistle penamat akan ditiup sebentar lagi, guys. Kita tengok hasil boleh comeback tak. Itu dia, full time 3-2, guys. Okey, guys, thanks for watching. Ciao.